Pernahkah anda berdepan musuh yang terlalu kuat, tak boleh lawan secara langsung, rasa buntu? Dunia ini penuh konflik. Kadang, solusi paling genius datang dari taktik yang paling licik. Ini bukan cerita dongeng. Ini strategi kuno bernama pinjam pisau bunuh orang. Bayangkan, anda nak hapuskan lawan, tapi biarkan musuh lain yang buat kerja kotor itu. Gila tak? Musuh yang satu tu ingat dia kuat, tapi sebenarnya jadi alat. Bodoh betul. Memanipulasi keadaan, menghasut pihak ketiga. Ini seni perang minda yang tak ramai faham hasilnya. Musuh anda lemah, musuh kedua pula keletihan. Anda tenang saja, tanpa secalit pun darah di tangan, memang sial nasib di orang. Kuasa bukan di tangan yang paling kuat, tapi di minda yang paling licik. Fikirkanlah.